Menteri Dalam Negeri Turki mengisytiharkan bahawa Israel suatu hari nanti akan berada di bawah pemerintahan Turki. Sudah tentu, ini adalah ucapan yang berbaur hasutan. Salah seorang pegawai tertinggi negara itu, bagaimanapun, pergi lebih jauh lagi dengan mengatakan bahawa beliau berdoa kepada Tuhan agar suatu hari nanti dilantik menjadi Governor Baitul Maqdis. Sekali lagi, dilantik. Sebagai rujukan, wilayah Israel pernah menjadi sebahagian daripada Empayar Utsmaniyah selama lebih 400 tahun. Itu berterusan sehingga tahun 1918 apabila Empayar British mengambil alih. Tetapi kenyataan pedas itu muncul ketika hubungan antara Turki dan Israel hampir runtuh sepenuhnya. Presiden Erdogan dari Turki berulang kali melancarkan serangan lisan yang sangat keras terhadap Israel. Setakat ini hanya secara lisan sahaja. Kami bersama dengan Dr. Sinan Cedi. Beliau merupakan fellow kanan di Foundation for Defense of Democracies dan beliau bersama kami dari Washington DC. Terima kasih kerana bersama kami. Bagus dapat membincangkan perkara ini. Lihat betapa pentingnya perkara ini. Kita telah mendengar pelbagai perkara buruk yang keluar daripada ucapan Presiden Turki terhadap Israel. Sebenarnya sukar untuk memikirkan bahasa yang lebih keras daripada apa yang telah kita dengar daripada kerajaan Turki. Tetapi lihat, ini adalah seorang menteri yang bercakap secara terbuka tentang pemerintahan Turki sekali lagi ke atas Baitul Maqdis. Adakah ini menandakan sesuatu yang berbeza dalam dasar mereka atau adakah ini hanya retorik politik? Ya, selamat malam. Sukar untuk dikatakan. Saya masih cenderung untuk mengatakan ini adalah hiperbola dan retorik daripada pegawai Turki. Anda betul. Dia adalah seorang pegawai kanan kabinet. Tetapi anda juga perlu faham bahawa menteri kabinet di Turki sekarang, di bawah kerajaan Erdogan, sebenarnya tidak bermakna apa-apa sejak perubahan sistem pemerintahan daripada sistem parlimen kepada sistem presiden yang sangat berkuasa. Orang-orang ini boleh dilantik dan digugurkan hanya dengan satu tanda tangan. Orang ini, Menteri Dalam Negeri, adalah antara yang paling lantang yang pernah saya dengar sejak kebelakangan ini. Mencadangkan bahawa, seperti yang anda katakan, suatu hari nanti dia berharap Turki akan memerintah Israel atau Tanah Suci sekali lagi. Tapi anda tahu, ia sukar. Sukar untuk membuat kesimpulan yang terlalu jauh tentang perkara ini kerana, seperti yang anda katakan, Erdogan telah melakukan perkara ini sejak sekian lama. Di situlah saya ingin menyampuk. Di sini di Israel, kami sering menerima banyak kritikan terhadap menteri-menteri sayap kanan kami. Menteri-menteri yang memegang jawatan penting dalam kerajaan, yang mengatakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak mencerminkan pendirian kerajaan atau pendirian rakyat. Jadi saya faham perkara itu, tetapi anda tahu ini seolah-olah mengulangi apa yang dikatakan oleh Presiden Erdogan. Saya rasa mungkin itulah maksud anda. Maksud saya, kita telah mendengar perkara seperti ini daripada pimpinan tertinggi kerajaan Turki sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Lihat, jadi, adakah ini benar-benar mewakili pendirian keras kerajaan Turki ini? Ya, kerana pada akhirnya retorik seperti ini tidak membantu. Maksud saya, ia hanya memburukkan keadaan. Ia bersifat provokatif. Dan mari kita ingat juga, pihak Turki atau kerajaan Turki telah lama mengatakan bahawa Israel berniat untuk menceroboh Turki. Yang mana saya sering katakan sangat jauh dari kebenaran. Dan jika anda lihat kepimpinan di kedua-dua belah pihak, baik pihak Israel maupun Turki, satu-satunya pihak yang saya dengar mengancam pencerobohan atau penaklukan adalah di pihak Erdogan. Tetapi seperti yang anda juga katakan, kebanyakan rakyat Turki saya rasa tidak menyokong bahasa seperti itu. Dari perspektif Erdogan, ini seolah-olah untuk mencari keuntungan politik, pada dasarnya untuk membangkitkan semangat kumpulan konservatif yang sangat berapi-api dan terhad, tetapi ia meningkatkan ketegangan dan membimbangkan. Lihat, apakah kesan kenyataan-kenyataan ini terhadap kedudukan antarabangsa Turki jika ada? Maksud saya, adakah sesiapa yang ambil peduli? Jelas sekali, Amerika Syarikat, maksud saya, adakah mereka menerima kritikan daripada Eropah, sekutu NATO apabila mereka bercakap seperti ini atau adakah ini bukan katakanlah satu isu yang mencetuskan reaksi bagi sekutu-sekutu ini? Secara peribadi, anda akan dengar daripada ahli-ahli Kongres, malah daripada pentadbiran Amerika Syarikat serta rakan sejawatan mereka di Eropah, terdapat banyak kebimbangan yang menunjukkan bahawa Turki tidak membantu dan mereka bimbang tentang tindakan Turki yang lebih berani yang mungkin mengatasi kata-kata mereka. Namun secara terbuka, anda sebenarnya tidak melihat sebarang teguran terhadap apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Erdogan. Mereka akan menunjuk kepada pemimpin Eropah lain seperti Spanyol, mungkin Ireland dan berkata, anda tahu, orang Turki sebenarnya hanya menggemakan pendirian beberapa kuasa lain. Tetapi secara peribadi, anda akan mendengar banyak kebimbangan. Tetapi juga anda tahu, Erdogan bimbang tentang peningkatan jumlah kerjasama pertahanan dan pembinaan pakatan serta penjajaran semula kecenderungan negara-negara di Mediterranean yang dilihat boleh menjejaskan kepentingan Turki. Hubungan Israel yang semakin berkembang dengan Cyprus, Yunani dan kini Perancis. Semua perkara ini membimbangkan Erdogan dan dia berasa agak terasing.
Baiklah, saya boleh terus bercakap tentang Turki untuk masa yang lama. Banyak perkara sedang berlaku di kawasan sekitar mereka, tetapi Dr. Chidi, inilah masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Satu lagi aspek yang perlu dibawa masuk ke dalam cerita ini ialah reaksi keras yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Israel, khususnya daripada Menteri Pertahanan Katz di sini. Dan saya bersama wartawan kanan Timur Tengah kami, Ariel Osran, di studio untuk membincangkan perkara ini, untuk melihat pada mulanya mungkin ini hanyalah retorik bombastik seperti yang kita dengar datang dari Turki. Maksud saya, jika kita buat satu kompilasi perkara-perkara buruk yang telah keluar daripada ucapan dan kenyataan kerajaan Turki dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perkara ini pasti termasuk sekali. Tetapi kerajaan Israel memberi reaksi yang sangat keras. Mengambil perkara ini dengan serius, apa yang kita lihat dari Israel sekarang? David, keterlaluan sungguh. Maksud saya, Turki, tindak balas paling keras yang mereka lakukan terhadap perang Israel dengan Hamas di Gaza hanyalah menurunkan bendera di kedutaan Turki di Tel Aviv ke separuh tiang. Betul. Itu saja yang paling teruk atau serius. Maksud saya patut sebutkan, kami bukan takut dengan apa yang Turki mungkin lakukan. Mungkin. Tapi ini adalah satu perkara yang menarik di sini. Sudah tentu. Untuk melihat bagaimana kerajaan Israel memberi respon. Mereka ada penyokong mereka sendiri. Anda tahu politik dalaman yang perlu mereka tangani. Jadi itulah yang mendorong respon ini. Dan ini juga yang mendorong jawapan balas daripada Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menulis di Twitter dalam bahasa Turki dengan mengatakan bahawa Baitul Maqdis bukan Konstantinopel. Israel adalah sebuah negara yang kuat dan tegas, telah membuktikan keupayaannya untuk mempertahankan diri daripada sebarang ancaman, dengan mengatakan bahawa kamu dan Empayar Uthmaniyah yang diimpikan oleh Erdogan telah runtuh dan tidak akan kembali lagi. Dan kamu sedang berusaha untuk menyeret Turki kembali ke dalam kepentingan yang gelap dan mundur. Ia adalah satu pilihan yang menarik. Maksud saya, untuk menyerang, kamu tahu, Erdogan dan kerajaannya sekali lagi. Nampaknya jelas merupakan satu dasar pada ketika ini untuk tidak membiarkan perkara-perkara ini reda begitu saja. Kamu tahu, daripada pandangan. Ini adalah ahli politik. Ini yang mereka lakukan. Beginilah cara mereka membina kerjaya mereka. Dan beginilah juga mereka cuba untuk kekal relevan. Akhirnya, dengan serangan melalui kata-kata, tindak balas Israel juga hanyalah balasan kata-kata, tetapi tidak lebih daripada itu. Dan saya rasa kita tidak perlu terlalu memikirkannya, walaupun Anda tahu, memang memalukan hubungan antara Israel dan Turki tidak berkembang kerana saya pernah ke rantau itu. Ya. Saya rasa Israel dan Turki mempunyai banyak perkara yang boleh dipersetujui untuk menentang Israel radikal. Turki merupakan salah satu sekutu serantau terdekat Israel selama beberapa dekad, benar-benar, sehinggalah. Salah satu negara pertama yang mengiktiraf Israel dan penubuhannya. Jadi akhirnya, kita dapat lihat sekali lagi Erdogan dan kabinetnya tertarik kepada kumpulan Islamis radikal dan politik domestik yang mengorbankan Israel. Dan di sini Israel terus menunjukkan bahawa Israel tidak akan berdiam diri menghadapi retorik seperti ini. Sekali lagi membalas dengan kata-kata. Dan saya berpendapat bahawa dasar serantau Erdogan, dasar luar negaranya, boleh dikatakan tidak menyebabkan Turki mempunyai ramai rakan rapat di seluruh dunia. Saya tidak pasti ada satu negara pun yang akan menganggap Turki sebagai sekutu yang boleh dipercayai dan mesra, yang setia sebelah pihak pada ketika ini. Jadi, bukan kita sahaja yang dia timbulkan masalah. Ariel, terima kasih kerana turut serta dalam perbincangan ini.